Tazkirah ni uh, penting sebenarnya, kerana tazkirah ni Melayunya peringatan, bukan sebab kita tak tahu. Kita tahu banyak dah mengaji, tapi peringatan tu kadang-kadang kerana kita tu terlupa, terlalai, itu aja. Cuma saya teringatlah, mungkin Allah sendiri menyuruh kita diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Dan peringatan itu, lepas ayat tu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita semua ni untuk taat kepada perintah dia di dunia yang sementara ini. Dan dunia ini itu sebagai ujian, sebagai ujian Allah Ta'ala. Allah tak berharap pun kepada ibadat kita tu, sebab dia maha kaya. Dan dia dah cipta pun malaikat yang sentiasa ibadat aja, tak ada buat dosa, tak ada melanggar perintah dia. Jadi itu makhluk yang Allah dah cipta dah, sentiasa taat. Kemudian ada makhluk sentiasa buat jahat aja, iaitu syaitan, sentiasa buat benda yang dimurkai Allah Ta'ala. Yang ketiganya, binatang. Ini hanya mengikut hawa nafsu je. Makan, minum, tidur, rehat, main, kahwin. Itu kerja dia, ikut nafsu je. Binatang. Jadi binatang tu bezanya dengan kita tu tak jauh sebenarnya. Sebab kita ada dua mata, lembu pun dua mata. Kita ada rumah, dia ada sarang, berban. Betul tak? Ada tempat tinggal juga dia. Kita ada pasangan, lelaki perempuan, dia ada jantan betina, ada juga. Kita, isteri kita mengandung, dia bunting, kata. Kita bersalin, dia beranak, bertelur, betul tak? Kita hantar anak kita ke sekolah, dia pun mengajar juga anak dia. Cari rezeki, belajar terbang, betul tak? Binatang. Kadang-kadang dia marah, kadang dia gembira, kan? Dia main, kita tengok kucing, anjing tu, betul tak? Cuma Sabtu Ahad kita cuti, dia tak cuti. Binatang pun ada cuti Sabtu Ahad, dia pergi cari rezeki juga, betul tak? Jadi kalau nak kira apa dah bezanya kita dengan binatang ni, kalau bab cari rezeki, dia cari rezeki juga, pagi-pagi keluar, balik petang. Sabtu Ahad pun kerja. Jadi tempat tinggal ada, keluarga ada, beranak ada. Yang menarik binatang ni ialah, kalau lembu tu lepas dia beranak dah terus boleh berdiri, betul tak? Lepas berdiri, dia menyusuk, kemudian 2-3 hari dia dah makan rumput dah. Pandai cari rezeki sendiri. Manusia ni kadang-kadang dah keluar universiti pun tak pandai cari duit. Mak, ayah, nak duit.
25 tahun. Jadi manusia ni lain. Allah cipta dia tujuannya untuk dia mentadbir alam ini. Sebab tu dia beri akal. Jadi memanglah burung tu dia ada sarang dia. Anai-anai ada sarang dia, semut ada sarang dia, lebah ada, dia punya rumah dia tu. Tapi daripada dulu beribu tahun macam tu je rupa dia. Sarang burung tempur tu macam tu je, tak ada canggih-canggih. Kita berubah, betul tak? Daripada rumah tinggi tu jadi rumah batu, rumah atap jadi rumah. Sebab kita ada akal. Menuntut ilmu. Jadi Allah jadikan kita ni special lah. Maknanya satu makhluk yang kalau dia taat, dia boleh lebih pada malaikat. Kalau dia ikut nafsu, kalah binatang. Ya, macam binatang lah dia. Kalau dia buat jahat, syaitan pun kalah. Ya. Syaitan tu dia tak nak sujud pada Nabi Adam je. Ya. Dia takut dengan Allah Ta'ala, syaitan ni. Manusia ni Tuhan pun dia tak sembah. Setengah tu. Syaitan kata engkau lagi hebat daripada aku, kata dia. Jadi manusia ni satu makhluk yang dia boleh lebih baik pada malaikat, dia boleh lebih teruk pada syaitan, dia boleh jahat daripada binatang. Sebab itu Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul ni supaya mengajar manusia cara beribadat kepada Allah. Jadi manusia ni cara ibadat dia bukan macam malaikat. Kalau malaikat tu dia bertasbih je, rokok aja, sujud aja. Cara ibadat manusia ni ialah cara manusia. Menuntut ilmu tu dapat pahala, ziarah orang sakit dapat pahala, bagi orang jamuan makan dapat pahala, mencari rezeki dapat pahala. Jadi ibadat manusia itu bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, tetapi semua hubungan yang baik sama manusia itu kerana Allah dia jadi ibadat. Makan pun jadi ibadat, tidur pun jadi ibadat. Ya. Dengan syarat untuk taat perintah Allah. Dan perkara itu dilakukan mengikut syariat Islam, hukum hakam Islam. Faham boleh? Cumanya bila nak beribadat kepada Allah Ta'ala ni, hidup di dunia ni dia ujian. Ujian itu kena faham. Allah berfirman dalam surah Kahfi, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai hiasan untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi dunia ni selagi kita hidup, ujian berlaku. Kalau peperiksaan dan ujian, keputusannya bila? Masa periksa ke lepas periksa? Lepas. Jadi kalau hidup ni ujian, keputusannya lepas mati. Baru tahu keputusan. Masa hidup ni tak tahu keputusan ni apa. Sebab itu kita kena jaga betul-betul amalan kita itu supaya ikhlas, supaya diterima oleh Allah. Satu perkara yang kita perlu ingat, apa dia? Amalan ni, amalan baik ni, ataupun amal soleh ni, nilainya kat mana? Kata santai-santai je ni, itu yang tanya tu.
Nilai amal soleh tu, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua amal-amal baik yang kita buat tu, nilainya di mana dia bernilai? Maknanya dia boleh jadi tak bernilai. Kalau tak kena gaya, dia tak bernilai. Sia-sia je, penat je. Apa-apa amal soleh, dia hanya bernilai, berharga, apabila dia diterima oleh Allah. Ingat tu. Banyak mana pun ibadah kita, puasa kita, kebaikan kita, kalau Allah tak terima, ada nilai tak? Tak ada nilai. Sebab itu dalam ibadah tu, untuk dia diterima Allah, pertamanya kena ikhlas. Semata-mata Allah saja, bukan kerana makhluk. Kerana Allah saja. Yang keduanya, kena buat sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, iaitu mengikut ilmu lah. Syaratnya, rukunnya, betul tak? Supaya amal tu mengikut sunnah Nabi SAW. Ikut Nabi ajar macam mana, baru Allah terima. Macam tu. Jadi itu perlu sentiasa kita ingat. Bukan setakat buat saja. Kadang-kadang kita ni dah buat sudah. Kalau diterima-terima dah, tak terima pun sudah lah. Itu tak boleh macam tu. Ya. Keputusan bila? Lepas matilah kan. Habis periksa baru tahu keputusan. Lulus ke tak lulus, tahu tak? Jadi selagi kita hidup tu, kita sedang diuji. Jadi kita banyakkan doa, tawakal, jangan riak, jangan ujub, kan? Itu. Tapi kita perlu ingat, kita kena bersangka baik kepada Allah. Maknanya Allah ni, dia maha berterima kasih, menghargai. Sebab itu nama Allah tu Asy-Syakur kan. Asy-Syakur tu maknanya dia menghargai. Satu kebaikan dapat 10 gitu. Kalau kita ikhlas, syarat dia ikhlas dan buat dengan betul, insya-Allah Allah tak sia-siakan. Itu yang kita pegang. Kan? Itu yang kita pegang. Insya-Allah dia terima. Sebab itu kita tak tahu. Dia tak beritahu supaya kita sentiasa mengharapkan diterima oleh Allah. Sangka baik kepada Allah. InsyaAllah dia terima. Ada masa ke tak ni? Boleh lagi? Kalau boleh lagi, saya sambung. Kalau kata berhenti, saya berhentilah. Saya sambung makan pula. Tapi oleh kerana dia tu ujian, ujian kepada diri kita itu, Allah bagi kita ada nafsu, ada syaitan yang diuji kita dengan dua makhluk. Pernah dengar kisah Nabi Adam? Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah. Itu. Sebelum Nabi Adam tu menjadi khalifah di bumi, Allah ajar dia, praktis dulu, praktis. Dia macam simulasi. Kita ni sebelum nak bagi tugas, bagi latihan dulu. Kursus. So Nabi Adam pun dia bagi kursus lah. Kamu nak jadi khalifah di bumi, kamu kena ingat ada benda yang Allah suruh, kamu boleh makan dan hidup di taman ni. Dia ada benda yang Allah larang, jangan makan buah ni.
Bukan saja jangan makan, jangan dekat. Benda yang dilarang tu dekat pun jangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Nabi Adam ni tersilap. Lepas tu dia ada dalam diri dia ada keinginan nak hidup kekal dalam kenikmatan tu. Iblis pun datang. Adam dengan Hawa ni, kalau kamu nak kekal kena makan buah ni. Jadi dia punya nafsu tu, syahwat tu ingin dalam nikmat sentiasa tu. Jadi dia terpengaruh dengan hasutan iblis tu. Lalu dia makan. Dia tak kuat azam dia. Maka dengan itu dia dihukumlah, turun ke bumi gitu. Jadi apa yang berlaku pada Nabi Adam tu berlaku pada kita tiap-tiap hari. Ada larangan Allah yang perlu kita jauhi, ada perintah Allah yang perlu kita taati. Ada syaitan yang menghasut kita, ya, dengan nafsu kita supaya melanggar perintah-perintah. Tapi kita ambil contoh Nabi Adam. Bila kita tersilap, kita bertaubat macam Nabi Adam. Allah ampunkan, kan? Dan masuk syurga semula. InsyaAllah. Jadi pengajaran tu perlu kita ambil. Dan apabila kita dah berazam nak beramal ni, tadi musuh kita ada apa tu? Syaitan dengan nafsu, betul tak? Nafsu dalam diri kita, syahwat. Okey. Syaitan tu, kata Imam Ghazali, macam mana nak menentang dia? Ada 4 perkara. 4 perkara menjadi masalah. Pertama, kita nak melawan musuh syaitan tu. Pertamanya dia nampak kita, kita tak nampak dia. Macam mana? Kalau nak bersilat macam mana gaya? Ya. Boleh. Bersilat dengan dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ya kan? Memang tak boleh menang kita. Yang kedua, iblis ni dia sentiasa ingat kita ni musuh dia. Hari-hari dia ingat, ini musuh, manusia ni musuh aku ni. Kita pula lupa dia musuh kita. Buat kawan pula. Itu salah tu. Dia ingat je, cek peluang aja. Dia tak lupa. Yang ketiganya, dia tu tumpuannya 100% nak menyesatkan anak Adam ni. Dendam dia tu. Satu je tujuan dia tu. Dengki dia tu nak menyesatkan manusia supaya masuk neraka. Dia fikir yang malam perkara tu. Kita pula fikir macam-macam. Ni balik kan nak masak apa? Ya. Baju dalam mesin basuh tak sidai lagi. Kan pukul 11 nak pergi kenduri. Tayar kereta pancit. Ya. Gas habis kat rumah. Ya. Kan petang nak hantar anak asrama. La ilaha illallah. Dengan anaknya, dengan dapurnya, dengan lamannya, dengan rumput panjang, bunga tak bersiram. Banyak kita fikir setiap hari, serabut. Dia tak, dia satu je. Mana nak menyesatkan manusia? Yang ketiganya, yang keempat, ketiga ke keempat? Itu mendengar dah tu. Yang keempat, dia tu ada dalam pembantu dia, dalam diri kita tu, nafsu kita tu, nolong dia.
Katakan anak muda, jangan buat pergaulan bebas, laki perempuan jaga pergaulan. Ke akhirat nanti syurga ada, bidadari ada. Nafsu kata, syurga lambat lagi. Yang belakang motosikal tu cash, yang itu hutang. Cash dengan hutang bagus cash, kata dia. Dunia. Belajar ilmu kata jangan menipu. Menipu itu dosa besar. Nafsu kata tapi menipu tu untung lebih. Dosa dengan untung. Syaitan kata untung lah. Itu kata dia menolong tu. Dia menolong. Keinginan tu ada, dia tolong. Dia memang berkawan tu. Macam mana ni? Boleh menang agak-agaknya. Berlawan yang boleh menang. Kalau logiknya, payah nak menang. Sebab itu, kita bukan berlawan iblis syaitan tu. Kita kena minta tolong dengan Allah. Kena banyak zikir, kena banyak doa. Bukan kita nak berlawan dengan dia, jangan nak lawan. Allah je yang tolong kita. Allah tolong kita. Dan nafsu tu pula, kalau nak bagi dia lemah, kena puasa. Sebab nafsu ni, dia syaitan dapat menguasai nafsu tu. Bila nafsu tu, dia disebabkan makan banyak. Makan banyak. Ya. Jadi, nak tidur je kerja. Saya nak tanya, tuan-tuan perempuan. Setiap santai ni boleh tanyalah. Ya. Dalam 12 bulan, bulan apa kita paling baik? Sepakat. Dosa mata kurang, dosa lidah kurang, dosa semayang, baca Quran, boleh khatam, malam tarawih. Tahu tak sebab apa? Sebab puasa, bukan sebab Ramadan. Puasa tu dia punya kunci dia. Kalau nak tahu. Sebab itu syaitan dalam puasa dia kata terbelenggu tu tak? Sebab dia lemah dia, sebab tak ada kawan. Nak menyokong dia tu tak ada. Kalau bulan biasa dia ada kawan dia. Nafsu tu nolong dia. Itu. Jadi sebab itu kalau nak baca Quran pun baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu nak baca Quran tu pun kena minta lindung daripada syaitan. Kena ingat tu. Kalau ada orang ada orang berjalan di taman bawa anjing besar. Anjing tu nak mengejar kita, nyala-nyala. Adakah kita lawan anjing tu ke kita minta tuan dia yang kita minta tuan dia ke tolong kita ataupun kita berlawan dengan anjing? Dengan tuan dia. Sebab kita tak mampu lawan dia. Imam Ghazali bagi contoh lah. Syaitan ni makhluk Allah. Allah cipta dia, Allah nampak dia, Allah berkuasa atas dia. Maka bila dia nak ganggu kita tu, dia tak akan dapat ganggu kalau kita sentiasa zikir kepada Allah. Ingat Allah. Itu kunci dia. Jangan sibuk nak berlawan dengan dia. Ingat Allah banyak-banyak. Larilah dia. Itu dia cara dia. Yang kedua, nafsu. Ya. Musuh yang kedua tadi menghalang nafsu. Nafsu ni dia ada beberapa perangkap. Nak tahu tak perangkap dia ni? Tak tahu? Kalau tak tahu, masuk perangkap. Ya. Kalau kita tak tahu, memang masuk. Nak tahu ke perangkap ni? Nak tahu?
Ada yang mengangguk, ada yang menggeling. Nah, yang menggeling tu ngilangkan mengantuk. Dia sejuk dah makan, kena angin, sedap. Satu hari saya ceramah, pagi sampai ke malam, saya menterjemah. Ada penceramah Arab. Bila sampai ke malam tu, orang muda yang mendengar lah, dia nanya, macam mana ustaz pakai ilmu apa, makan apa sampai boleh tahan ceramah sampai malam ni? Tak mengantuk, tak apa. Saya kata kalau saya yang mendengar, saya pun mengantuk juga. Kerana saya bercakap, takkan saya nak mengantuk. Sebenarnya lah. Ada lah kan. Jadi perangkap pertama, ni nafsu ni. Dia selalu dalam kita ni, dia kata amal-amal ni tak berapa penting. Dia punya hasutan tu tak penting. Sunat aja. Sunat aja. Itu pertama, pangkat pertama. Tak penting. Cukuplah. Cukuplah, asal sembahyang udahlah, asal buat udahlah. Itu perangkap pertama. Kita pun, okeylah, sehari sembahyang 2 kali udahlah. Tak juga aku buat, orang lain langsung tak sembahyang. Nampak? Ya. Seminggu hari Jumaat je sembahyang. Subuh tak sembahyang. Dia beribadat ikut suka dia. Bukan ibadat ikut Allah suka, ikut dia suka. Taubat tak penting. Ya. Meninggalkan perkara tak faedah. Semualah benda-benda yang nafsu tak suka tu, yang tak penting. Pergi masjid tak penting, sembahyang berjemaah tak penting, menuntut ilmu tak penting, baca Quran tak penting, berdoa tak penting, zikir tak penting. Yang penting apa? Filem Korea. Yang penting apa? Jepun. Saya pun tak tahulah, saya tengok budak-budak saja. Boleh tahan juga ketagih dia. Dunia yang lara, itu yang macam penting. Kalau orang tu dia dapat hidayah dan taufik daripada Allah, dia rasa sedar diri, tak boleh. Ini ibadat ni penting. Aku ni dah tua, bekalan tu belum cukup. Ya, amalan ibadat, amal soleh aku tak banyak. Tak boleh, kena beramal lah. Memang ini semua penting. Muda-muda dah berlalu dah, leka lalai. Penting. Datang perangkap kedua. Dia pasang berlapis perangkap ni tu. Yang kedua dia kata apa? Nafsu kata apa? Memang penting. Ibadah ni, bekalan ni penting. Tapi bukanlah hari ni, esok pun boleh. Lusa pun boleh. Minggu depan pun boleh. Kau tu muda lagi. Itu. Ya. Taubat. Kemudian pun boleh. Tak salah sekarang. Ini perangkap kedua namanya bertangguh-tangguh. Dalam bahasa Arab dipanggil taswif. Banyak tak hari esok dah jadi kemarin? Ada tak? Esok nak baca, tapi dah jadi hari semalam, tak baca. Ada tak? Tak buat. Nak esok nak buat ni, tak buat. Esok dah jadi kemarin, dah jadi, ya. Yang esok dah jadi hari ni. Yang hari ni dah jadi semalam. Yang semalam dah jadi kemarin. Yang kemarin dah jadi minggu lepas. Dah jadi bulan lepas. Tahun lepas. Betul tak? Berapa banyak dah. Kata Piramli, berapa banyak dah hari esok. Ya. Semua dah jadi semalam. Betul tak? Tapi tak berubah. Amal yang ditangguhkan esok tu tak buat juga. Ini perangkap kedua. Bertangguh, tangguh. Nak buat baik tu, tangguh. Taubat, tangguh. Kalau kita diberi oleh Allah taufik dan hidayah,
kita dapat kesedaran. Tak boleh ni. Sebab ajal mati bukan di dalam kawalan kita, ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saya tangguhkan esok, lusa, bulan depan, kalau saya mati malam ni apa jadi? Tak sempat nak bayar hutang, tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak bertaubat. Jadi tak boleh, saya kena buat sekarang juga. Saya tak boleh tangguh, kena buat. Rasa macam dah selamat lah ya, nak buat dah tu. Datang perangkap nafsu ketiga. Apa dia? Buatlah, buat. Tapi janganlah sungguh sangat, lebih kurang mudahlah, gitu. Buat ala kadar. Buat sekadar melepas batuk di tangga. Sambil lewa. Tak ikhlas. Yang penting buat saja. Kalau semayang tu laju-laju. Wuduk tak sempurna, tak apa. Khusyuk tak ada, tak apa. Penting buat. Terima tak terima, tu lain kira. Itu berangkap ketiga tu. Jangan ingat dah buat, dah selesai. Pernah dengar tak cerita anak Nabi Adam, Qabil dan Habil? Dua-dua tu berkorban. Tapi satunya Allah terima, satu lagi Allah tak terima. Betul tak? Jadi sekadar buat tak cukup. Yang penting saya sebut awal-awal tadi, bernilai hanya bila Allah terima. Betul tak? Seorang berkorban dengan kambing yang bagus, gemuk, yang sihat. Seorang lagi korban dengan hasil pertanian yang rosak. Allah tak terima itu. Kan ceritanya masyhur kan? Cerita Qabil Habil. Pengajaran dari cerita tu ialah sekadar taat dan buat aja tak cukup. Kena buat elok-elok. Kena buat dengan ikhlas dan sedaya mungkin. Itu minta Allah terima. Doa minta Allah terima. Nabi Ibrahim ni pernah Allah suruh dengan Nabi Ismail membina Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dia taat tak? Dia buat tak? Dia buat. Allah perintah Ibrahim Ismail bangunkan Kaabah. Dia buat. Dia taat. Kemudian dia kata apa? Lalu mereka pun berkata, dah siap tu? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, hai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sepatutnya, kalau ada suruh tu, tolong buatkan saya kursi, Tuhan buat. Saya terima je lah kan, dah suruh. Tak payahlah minta-minta, terimalah. Sepatutnya tak payah mohon dah, terimalah amalan kami ni. Sebab apa? Sebab kau yang suruh, aku dah buat, terima je lah. Tapi tidak. Nabi Ibrahim Ismail tu faham Allah Ta'ala tu maha agung, maha sempurna. Ya. Walaupun dia dah buat, dia harap terima tu penting. Itu yang kita baca di akhir doa Rabbana taqabbal minna. Itu doa Nabi Ibrahim lah tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terima. Jadi kita pun mulalah buat elok-elok kan. Kalau Allah beri kita taufik dan hidayah, kita tak boleh saya kena buat sembahyang tu sempurna, zikir tu sempurna, doa tu sempurna, sebaik-baiknya supaya Allah terima. Selesai? Selesai ke belum? Nafsu punya berangkap ni. Ada lagi. Bila kita buat elok-elok tu je datang lagi. Oh, engkau lah yang paling bagus. Datang pula riak. Orang lain tak ada macam aku ni. Datang ujuk, datang riak, mula merendahkan orang lain. Malah dia je lah yang baik, dia je lah yang betul, dia je lah yang sempurna, dia je lah. Amalan yang riak itu Allah tak terima juga. Itu syirik khafi. Katakanlah dia dapat kesedaran. Dah dapat kesedaran dah. Okey dah. Tak ada riak, tak ada ujub. Kerana lillah. Ada lagi berangkap tak? Apa?
Ngangguk je macam tahu apa. Main teka-teka pula. Ada. Dia perangkap dia kata apa? Kalau kau dah memang ahli neraka, kau buat banyak-banyak pun masuk neraka juga. Dia main qadar-qadar pula. Kalau kau dah memang ahli syurga, Allah tentukan qadar-qadar tu ahli syurga. Kau tak beramal pun masuk syurga juga. Tak boleh tu. Kita boleh ingat Allah tak memungkiri janji. Orang yang taat, apa itu serah pada Allah. Itu penting tawakal. Terimalah, ya Allah, ini je yang aku mampu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia makan ni kalau terlampau kenyang tak sedap. Dia kena berhenti tengah sedap tu. Ceramah pun macam tu juga. Tengah-tengah tu dah cukup lah. Nanti banyak sangat dia lupa. Cukuplah kita faham tujuan kita hidup ni beribadah kepada Allah, dan amal ibadah yang sempurna itu yang berharga hanyalah bila diterima oleh Allah. Kemudian dalam ibadah ni ada cabaran-cabaran dia, hawa nafsu dan juga syaitan. Macam mana berdepan dengan syaitan? Sentiasa banyak berzikir, ingat kepada Allah. Dan nafsu tadi itu kita kena ada ini, peringkat-peringkat tadi tu. Dan kita perlu ingat ya, melawan nafsu dan syaitan ni, apa hukum melawan syaitan dengan nafsu ni? Lawan dia. Jangan ikut dia. Lawan ni maknanya kita tak menyerah dengan dia. Apa hukum dia? Wajib. Wajib lawan. Maknanya jangan ikut syaitan tu, wajib. Kalau ikut tak selamat lah kita, betul tak? Ya. Tapi orang selalu lupa tau. Wajib melawan nafsu syaitan, wajib. Imam Ghazali ada sebut satu lagi tertinggal. Dan wajib menang. Ini berlawan aja kalah apa? Azan. Allahu Akbar. Sampai as-salatu khairum minan naum. Aduh. Suara manggil. Masjid manggil. Sembahyang lebih baik daripada tidur, kata dia. Dia pun tarik selimut, kata dia. Ataupun berlawan lah tu. Tadi dengar tazkirah Ustaz Maimin kena berlawan. Nak pergi tidak. Makin hujan pula sebelum subuh tu. Tu dah. Bagi tadi hujan sedap pula tu. Berlawan. Pergi tidak. Nak bangun ke tidak. Bangun tidur. Bolak balik. Jiran sebelah dah balik masjid dah. Dah balik Dia duk berlawan lagi ni. Nak bangun tidak. Nak bangun sembahyang ke tidak. Tidur lagi ke tidak. Maknanya berlawan je tak cukup, betul tak? Kena menang. Menang tu tak boleh lambat-lambat. Kena berlawan 2-3 jam kalah. Apa-apa. Orang kalau bola Gusti 7 mesti nak menang, betul tak? Mana ada berlawan nak kalah. Jadi ceramah selalu dengar lawan nafsu, lawan syaitan, lawan. Memanglah. Tapi bab menang tu jangan disebut. Menang tu penting. Menang tu penting. Lawan je tak cukup. Orang datang nak minta derma. Dalam hati tu, bagi ke tidak sampai orang tu balik. Dan orang tu balik menyesal pula. Patut bagi tadi RM1-2. Berlawan tapi kalah. Itu contohlah. Jadi ini peringatan-peringatan. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik hidayah dan juga kekuatan supaya kita sedar perkara-perkara yang hari-hari berlaku dalam hidup kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar pada Allah, salah silap saya pohon banyak-banyak ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz.